Kenapa I nak start balik YouTube? Tak ada sebab. Itu cantik juga kan? Itulah orang suka macam duduk kampung. I tak tahu video ni macam mana. Tapi this is just a video for my life update 2025. Sekarang ni I akan bagi tahu why I decide untuk start balik YouTube. Boleh ke? Boleh ke? Perlu ke I beritahu? I tak tahu whether this is the best. Aku buat tadi tahan. Let me drink first. Pukul 9.3 I seorang macam mana? I nak buat vlog tapi I malu nak cakap depan orang. I malu nak cakap depan family. Malu nak vlogging depan orang, depan family. Tapi nak buat. I pun tahu, aku pun tak faham lah apa aku nak kan. Tapi macam tu lah. So sekarang ni time semua orang tak ada dekat rumah, baru I boleh buat video. Tapi video ni dia just macam tak ada apa pun, just my life update. Since you guys tengok I dah post macam every week I try post one video, tapi tu video-video lama. This is the latest one. Dalam video ni I nak bagi tahu I ada banyak lagi video yang tengah tunggu untuk diedit dan dipost. Okay. So macam in the next 2 months ataupun in the next 1 month, video-video tu adalah video-video lama. Video-video baru mungkin another 1 month. Macam faham tak? So after I habis upload video-video lama, baru I akan update video-video baru. Video-video lama I macam banyak gila. I expect macam ada video hal tu, video hal ni, pasal ada tu sikit je. Masa hari tu I tengok I punya, I clear my memory, kamera, handphone semua, I macam banyak lagi. Aku pun tak tahulah macam mana video-video tu boleh ada. Sebab I keep on buat video tapi I tak edit and tak post. So itulah masalahnya. Masalahnya sekarang I have time to shoot video. It's just that I don't have time to edit and post. Post senang je lah. Just nak edit. Edit tu yang penting. So edit tu yang tak ada masa. Tak ada masa. Actually I yang tak ada masa. I tak tahulah. Sebab semua benda I nak buat dalam hidup ni. I nak kerja, I nak buat YouTube, I nak tengok Netflix, I nak tengok drama, I nak main game, I nak baca buku. Semua benda I nak buat. Macam tu, I nak baca novel. Tak buat-buat, tak boleh-boleh sebab penuh. I tengok Netflix boleh, tengok drama boleh. So benda tu kan macam terlalu santai. Tengok je lah. Tapi kalau part nak edit video, so I perlukan otak dan fokus dekat tu. Dia susah. Lepas tu main game dekat handphone. So macam anytime naik kereta ke, jalan kaki ke kan, boleh main macam tu. Lepas tu baca buku paling susah lah nak buat sebab dia pun memerlukan masa dan fokus macam edit video macam tu. So sekarang ni I kat kampung. Literally kita dah balik daripada hari Jumaat. Hari ni hari Ahad. Satu lagi, I sejenis yang tak boleh buat apa-apa dalam kereta. Sebelum gerak kan, macam malam tu I macam okay, esok dalam kereta nak edit video, nak baca buku, nak ni, nak tu. I masuk je kereta, hilang tidur. Tak boleh lah sebab dia macam pening kepala. Mula-mula macam okay, boleh lah layanlah kerjaan, main phone, lepas tu pening. Okay, so bangun, lagu pening, tidur. Sepanjang jalan. So kalau korang tanya apa yang jadi sepanjang jalan, I tak tahu. Unless kalau kereta berhenti emergency brake, and tu I boleh tahulah. Sebab kita macam tu kan. So tak pun macam mama macam macam kan. Sejak aku tahulah apa yang jadi macam tu. Yelah, kita tak pergi mana. Even balik kampung ni pun I try untuk buat vlog tapi I tak boleh. Mostly vlog-vlog yang I plan untuk buat hanyalah footage dan I rasa I kena cerita macam ni. So, macam hari ni kita pergi mana, esok pergi mana macam tu. I tak boleh nak buat betul-betul bercakap macam hi guys, tak boleh, malu. Sumpah malu. Lepas tu sekarang I planning untuk beli DJI. Sumpah I jealous gila tengok orang vlog guna DJI. Sebab DJI tu kan kamera kecil, so dia macam kurang insecure sikit bila kita bawa je. Yang ni macam besar. Lepas tu kalau nak pakai kamera belakang, orang nampak kita kat depan ni apa yang tanya. Orang nampak macam budak tu apa, nampaklah dalam ni macam malu. Tak boleh. Itu je lah.
Oh, kenapa I nak start balik YouTube? Tak ada sebab. Tak adalah. I tak tahu. I macam tu sebab memori I full dan banyak lagi video-video. I rasa macam kalau aku delete sahaja without make it a video, macam sangat membazir masa-masa yang I pernah luang untuk shoot video tu. So sebelum I nak delete the raw video, maybe I can edit and post kat YouTube so that macam anytime I nak tengok balik, I boleh tengok kat YouTube. Sebab I rasa YouTube tu macam cloud yang memang takkan hilang. I tak tahulah. Ada rezeki dia selamat. Tak ada rezeki hilang kan. Nauzubillah lah. So and then sebab I nak try, I tak sure whether I mampu ke tidak, tapi it's okay. I try je sebab I just nak upload my videos and I suka tengok orang suka tengok video I. Macam tu ke? If someone like my content, I think macam it's good lah to someone lah, macam tu. Bila ada orang keep on tengok, keep on like, subscribe kan. Subscriber I suka bertambah. So macam ada orang yang like content I macam tu. So kita rasa macam okay, nak buat lagi macam tu. Tapi susah tau sebenarnya nak jadi content creator ni. Tapi tak apalah, kita tak jadi content creator pun tak apa. Tak adalah, macam I tak perlukan level tu pun sebenarnya. Macam kita saja, kita buat suka-suka lah macam tu. Macam kalau orang suka-suka, tak suka tak suka. Tak suka scroll lah macam tu kan. Okay, apa lagi? I ada video macam video vlog, macam I ada vlog Sabah, I ada Johor, Penang, kampung. Ada 4 yang I macam plan I nak buat video tapi tak jadi. Bukan tak jadi, I tak vlog, I tak ada, macam I just ambil footage. Macam tu je, footage je. So macam tak ada cakap-cakap. So I tak sure whether itu akan jadi vlog ataupun tidak. Ataupun maybe akan jadi sharing session macam ni je. Tapi I try do my best untuk make it a video lah. Short video pun okay lah. I tak kisah korang nak cakap apa. Tapi macam as long as for me, kalau one day I nak tengok balik vlog tu, macam if I miss that tempat, I akan tengok je vlog tu. And hopefully that vlog macam heal some part of me lah. Terubat sikit lah rindu lepas tengok vlog tu macam tu kan. Hopefully macam tu lah. Tidak tahu, okay. Itu sahaja. I rasa itu sahajalah live update. I tak tahu nak update apa pun. Tapi just stay tuned for my video. I sempat ada banyak lagi. Lepas ni patutnya I ada vlog. Lepas tu I ada UK. Lepas tu I ada shopping haul lagi kot. Ada haul lagi. Lepas tu ada lagi vlog. Dan upcoming ni macam sekarang 15 Jun. End of month ni I akan pergi travel. So I tak tahu whether I need to beli DJI ataupun I just shoot with my phone. Tapi macam tak sure. Lepas tu memori I dah full gila. By semalam dah full gila. Either I delete semua dan shoot pakai phone ataupun I need tumpah DJI. Tapi tumpah DJI 3K tau. Do you think worth it? I don't know. Tak tahu. I tak decide lagi macam mana. Kalau I post video ni sebelum I pergi travel, tolong korang, if korang ada suggestion which camera is the best untuk vlogging, comment down below, okay? Okay, itu saja. See you in the next one. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan tu cantik juga kan. Patutlah orang suka macam duduk kampung, vlogging macam-macam. Dia macam kalau berselerak tu orang faham sebab kampung. Macam ni kan, tengok ni. Dia sempat tahu berteguran. Sapu setiap hari pun kita tak akan ada daun kan. Macam cantik je. Wah, macam kat hutan ni. Cantik. I like being at my hometown. It's just that I tak tahu what can I do. Okay, itu saja. Bye-bye. Hai guys, sekarang pukul 5.27. Kita nak pergi pasar. Tapi, I baru teringat I nak unbox dishwasher. I lupa. Sumpah daripada dari tadi sepatutnya I unbox tapi I lupa. So, kita akan unbox sekarang. Sementara tunggu semua orang siap untuk pergi pasar. Nak kau? Ni memang I beli untuk dekat kampung. Sebab dekat kampung kita tak ada water dispenser. So kita beli air dispenser. Dulu kita keep on beli botol yang 1 liter tu je tau. So macam kecil dan senang tuang. Tapi sekarang I rasa macam okay, kita kena beli yang besar supaya macam berbaloi sikit. Sebab beli yang kecil ringgit mahal. So beli yang besar 6 liter, tak silap I RM6. So bila dah besar, susah nak tuang. So kita kena beli benda ni untuk memudahkan dia tuang. So kita just mana dia punya tu? Betul ke? So ni dia punya bekas. I cari dia punya tube tadi yang kan hilang. So ni cucuk kat sini. Dan sebelah lagi letak dalam air. So bila kita tekan, dia pakai charger. So dia wireless. Dia tekan, air keluar. Okay, sangatlah mudah nak minum air.
Supaya nak tuang-tuang. Lagi-lagi pula mak ayah kita kan nak tuang-tuang air sikit pinggang. So kita pakai ni je. Hari ni dah hari ketiga. So I tak tahulah daripada 3 hari ni diorang tuang tu macam mana kan. So itu yang pertama. Yang kedua, this one. Ini I beli. Sebenarnya dah tak perlu dah pun, sebab dia dah free shipping. Tapi sebab dah bayar shipping dan dah free shipping, I rasa macam perlu ambil benda lain. So kita ambil benda ni. Dia macam bag support. Tapi tak tahulah mampu support ke tak. Cuma pakai dia weh. Tak nampak. Bateri kamera dah habis. Kita pakai handphone sahaja. Okay, itu sahaja.